Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Nur Haisara dari Circle Studio. Bersama saya di Circle Studio bersempena program sekolah penyayang hari pertama persekolahan sesi 2025 dan 2024. Circle Studio amat berbesar hati dan bernama menerima bersama tetamu istimewa, iaitu Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia yang berusaha Tuan Haji Azman bin Adil. Selamat datang Tuan ke SK Taman Sri Pagi. Ya, terima kasih. Apa khabar Tuan? Baik, Alhamdulillah. Baiklah, Tuan Haji Azman, untuk soalan yang pertama, apakah pandangan Tuan tentang persediaan pembukaan sekolah yang telah dilakukan oleh pihak pentadbir dan guru-guru sekolah ini? Okay. Alhamdulillah, apabila saya datang kemari, saya nampak persiapan oleh pihak sekolah telah dapat diurus dengan baik. Bermula seawal pagi saya datang, murid-murid datang ke sekolah, pukul 6.30 pagi dah datang sekolah. Maknanya anak-anak telah bersedia sepenuhnya bangun pagi sebab nak datang awal pergi ke sekolah. Sama ada naik bas ataupun dihantar oleh ibu bapa. Bila saya masuk ke kawasan sekolah, saya lihat semua kemudahan yang ada di sekolah telah pun disediakan oleh pengurusan sekolah, kerusi, meja dan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang untuk hari pertama persekolahan. Saya pun dah meninjau beberapa aktiviti yang dilaksanakan oleh semua murid daripada tahun 1 sampailah tahun 6. So maknanya saya sangat berpuas hati dengan pihak sekolah yang telah dapat menguruskan minggu pertama persekolahan pada tahun ini. Terima kasih atas pandangan Tuan. Kami sangat hargai. Amin. Seterusnya, apakah harapan dan nasihat Tuhan terhadap kami anak-anak murid SK Taman Sri Pagi? Okey, pertama sekali saya mengharapkan anak-anak di SK Sri Pagi mulai hari ini akan dapat hadir ke sekolah dengan penuh semangat bersempena dengan pembukaan sesi baru persekolahan dengan baju baru, dengan buku baru kan. Ni Kak Sarah pun beli baju baru Ya. berapa pasang beli? Satu je sebab hari Senin saja yang pakai. Oh, hari Senin saja pakai. Jadi pertama sekali mesti datang sekolah dengan penuh semangat. Seterusnya apabila hadir ke sekolah sentiasa belajar dengan bersungguh-sungguh. Sama ada belajar di dalam bilik darjah atau terlibat dengan semua aktiviti co-curriculum. Jadi itu harapan kita lah. Dan satu lagi, kita mengharapkan murid-murid sekolah ini sentiasa menjaga adab, akhlak, integriti. Sebab karamah insaniah tu yang kita harapkan ada pada anak-anak di sekolah ni. Yang ketiganya, semasa berada di sekolah ni, kita mengharapkan supaya murid-murid dapat membina kepribadian diri dan juga kepimpinan. Macam Kaisara hari ini, interview saya dengan penuh berani. Itu yang kita mahukan.
Jadi kita nak anak-anak di sekolah ini ialah anak-anak yang seimbang. Kan? Dia boleh pandai dari segi akademik, dia bagus dari segi psikomotor, terlibat dengan aktiviti sukan, seni, kokurikulum. Tadi pun ada anak-anak yang menari semasa saya datang, kan? Bijak berkomunikasi. Semua itu antara perkara-perkara yang kita harapkan. Terima kasih atas nasihat dan harapan Tuan. Kami akan berusaha menjadi murid yang cemerlang dan membanggakan sekolah dan ibu bapa kami. Amin. Terima kasih kepada Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Tuan Haji Azman bin Adnan, atas kesudian meluangkan masa untuk berkongsi pendapat dan harapan terhadap sekolah kami. Kami akan berusaha menjadi murid yang cemerlang untuk tahun ini dan tahun-tahun seterusnya. Terima kasih, Tuan. Bagus. Okey. Terima kasih, Kak Sarah.